Kita ada kawan baru, Cikgu Jejai. Kita ada geng Kak Cross. Selamat datang Cikgu Jai. Ustaz Jai, sorry. Selamat datang Ustaz Jai. Kacir saya. Berat nak buat nyanyi. Barang baik Yang ni barang baik juga tapi tak jual. Tak jual. Tu makcik tu pun tak jual juga. Tak jangok. Jangok dah tu. Orang kata jangok belaka. Nak tengok orang baju merah dia kata. Hari nak tengok dia jangok mari mula dia. Alif masakkan Thai. Dia ni ambil order. Tengok dia ni ambil order. Dia kata tak jangok lagi be. Untuk hari ni birthday boy kita ada birthday boy ni Abejah. Happy birthday Abejah. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saya Bapak. Kenangkan aku dalam doamu. Kait kunci. Dekat ayo. Kena raka doa. Ada. Kita masih menanti Abejah, Cikgu Yu, Adri dan juga apa lagi? Zainuri. Birthday boy. Birthday boy ni. Hari ni genap dah usia dia 75. Kami hadir penuh semangat demi nama yang hebat terangkat. Tiada takut hadapi cabaran, menggapai bintang kejayaan. Balar BIST kita juara, Balar BIS langkah perkasa, cekal di jiwa, kuat di hati, takkan goyah walau diuji. Kebalar perwira perkasa, menempuh semua dugaan yang ada. Kami tak gentar, kami tak lena, mengorak maju pasti berjaya. Balar BIST kita juara, Balar BIS langkah perkasa, cekal di jiwa, kuat di hati, takkan goyah walau diuji. Bersatu setia memegang teguh, walau ribut atau badai menghempas tubuh, kita tetap bangkit tanpa berpaling, api juang sentiasa mengiring. Balar BIST kita juara, Balar BIS langkah perkasa,
Cekal di jiwa, kuat di hati, takkan goyah walau diuji. Walau diuji, walau diuji, oh, walau diuji. Balar BIST kita juara, Balar BIS langkah berkesan. Cekal di jiwa, kuat di Boy kena gigit dengan binatang serangga. Serangga. Ibu babi. Ibu muka. Oh, Ibu nyengak. bengkak muka-muka. Oh, siang ada. Pada set awak tu yang ni hulukan sumbangan. Oh, betul. Pada masa-masa ramah. Kali nombor kang. Nombor kang. Bukan big kuning, nombor kang. Kita ada geng Sonic PPG puak-puak guru ni. Puak-puak guru. PPG. Kalau PPD ni pusat pengumpul getah pak kata. Kita. The forest. Kita fikir strategi macam mana nak patah balik ni. Demo tinggi lagi Dia tak jet lagi. Kena jet lagi ni kalau dia kena jet lagi. Mana you bagi dia foto demo lah ni you. Okey lo ni Mas Bro menungguin lo konten. Enggak apa-apa. Enggak apa. Biarin aja. Cucu tok lo tok cik mana tak ada lama tak ada. Aduh. Oh, rindu kau. Cucu apa? Cici tak lo. Tu dia tu dia publish tak ada publish banyak gitu. Ada aku. Sing aku. Wala pasal we. Wah. Pakai lapas tu. Ini pakai pasal. Ya kau aja. Kau ah, mau ada lain. Banyak kan bisa badan bah. Sebab. Bisa badan bah ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Abang Jam masih dikurniakan umur yang panjang. Amin. Hari ni cukuplah 75 umur dia. Tapi Abang Yi minggu depan birthday dia yang ke-42. Panjang. Bik siapa tinggal ni? Yi sama Yi. Episod lepas Yi dah tinggal Bik. Episod ni Yi tinggal lagi. Sambung ke? Sambungan minggu lepas. Ni Abang Yi nak menyambung juga ni. Santai Santai kena tinggal lah. Kena ada dia. Mari. Jual. Berjuang. Okey, jom kita gerak. Kena tinggal lagi dia. Macam mana tadi Abang Yi? Dah tersadung tadi. Masa seronok. Cik mana tengok ke jatuh ke orang itu. Cium Ezra. Cik mana? Pulas tadi. Oh. Kena Ezra. Ezra sana itu. Tadi tak tahu. Mana? Tak nampak Abang Yi. Ini tadi nampak tak ni melecur kena exhaust bukan motor ni. Ni kena exhaust motor ni. Dia tumbang atas motor saya tadi. Pak kau ni nak demo jatuh dah pernah. Iya. Nang air liu bau sedap ke tu? Kali mana bau. Air liu, bau ya. Aliu, pula aliu ada kau tu. Bayi akan buat ubat buat Kita buat supaya melecur dia tu lebih teruk lagi. Kalau boleh dia biar buih. Sebab kena tak apa biar tak? Pandai Bayi. Jangan mencarut dah. Boleh. Betul lagi. Gua tu tak ada kain-kain nak ikat. Oh, pedih tu. pedih ah. Dah ni tak pedih lagi, pani pedih. Tak hantar lah awak. Tak hantar. Minggu lepas tak habis lagi. Minggu lepas dah ada, minggu lepas. Minggu lepas melecak. Minggu lepas melecak. Melecak tak tu. Balas kaki. Minggu ni kena ni pula. Ni Ezra pula. Ezra. Apakan daya? Inilah dia orang kata otai. Otai masih berbisa macam ni. Nimble lagi. Nimble lagi. Mari.
Perjalanan masih jauh. Kira-kira dalam 5 jam lagi orang apa. Kata orang dulu lah. Orang dulu lah. Sebatang rokok Aduh. Tapi saya berjaya Tak ada dalam YouTube. motor biru tu. Oh itu. Dia apa dia? Aku ingat kau juri. Aku ingat kau juri. Ada dia. Ada gapo mak you gitu juga. Kau ingat keremo ni tadi. Apa yo lah. Ah itu ada nak kakak kita tekuk bayi ni. Ada. Kau remo laki kau ke? Depan. Tak remo laki kau. Tu lah kau teguk kau tu. Nak apa? Bayi jatuh tadi. Kau semua dia. Menimpa, dia timpa atas motor saya. Saya terus bagi dia melecit tu. Dia dah letak ubat. Pokok kalau kami kat sini kita panggil pokok kapal terbang. Kalau korang kami tak tahu dia panggil apa. Mungkin aeroplane kot. Ha, dia panggil apa? Pokok kapal terbang. Ha, Kalau yang boleh yang cari yang Boeing 737. Ha, baru cantik sikit. baru dia tinggi sikit fly. Kalau nak high lagi, masak rebus, minum air. Okey, ni Zul Iron Man masih bersama kita. Jom kita lacak. Zul Iron Man Tadi cikgu Zul jatuh tadi. Takut kat tu, bahaya sebab tangan dia baru lepas patah. Tahu tak? Dia dah. Ya Allah kata aku. Macam mana rasa ni Abi? Rasa nikmat main motor ni lah nikmat dia. Ni, Orang tak kerasa, orang tak tahu. inilah orang kata otai masih berbisa dah. Muka dah merah tu. Legend is back. Legend is back. Rasa seronok awak. Rasa seronok. Tak ada kata-kata. Ni Kan dia jauh ke dulu lah. hanya muka mulut ni. Sebabnya hidup sembat. Hari ni ada mainan ni. You kata ada mainan ni. Saja. Saja. Oh, saja dia balut dengan akar kayu. Oh, ikat. Oh, nak kata ke kebetat? Ada. Oh, jap. Sudah. Mana? Ada kebetat besi ni. Tak isi. Memang Abayi terbuktilah masih berbisa ya. Buktilah sangat. Terbukti ya. Nasi kau. Masih ada 2 kotak untuk Abayi sebenarnya. Tak kepen ada. Kotak. Pen ada. Kotak Orang tua gagah perkasa. Tut. Nak ada Jai? Siapa nak lu wanita? Lu wanita, 2 lagi. Lot wanita. Ye. Bunyi ke apa motor kawal? Bunyi ke motor kawal apa? Motor kaca? Tak. Jadi hilang tak? Siku. Kami dah sampai di tempat parking lama. Tempat parking yang mana kami parking motor dekat sebelah rumah Hamid. Yang dulunya pondok ni dibina khas untuk motor pada guru. Tetapi hari ini kami masih dan khidmat pondok ni masih diperlukan oleh guru-guru kerana apa? Kerana jambatan atau titi yang dibina oleh orang kampung runtuh sekali lagi, dilanda atau dihempas oleh kepala air akibat hujan lebat malam tadi. So kami terpaksa dah simpan motor kami di sini lagi. So tak tahulah macam mana. Kesian orang kampung. Dah 3 kali titi yang telah dibina oleh diorang kena kepala air. Runtuh. Bina je runtuh. Disebabkan oleh kepala air. Yelah, titi yang dibina pun menggunakan buluh dan kayu-kayu. So kalau dah kena kepala air tu confirm melayang lah dia, hilang.
So kesian dah orang kampung. Sampai bila nak tunggu, sampai bila nak kena macam ni, kita pun tak tahu. Kalau dia bina hari ni, besok datang air, kena lagi. So diharapkan pihak berwajib ambil tindakan yang segera lah. Kita orang kata apa, kena ada usaha lah untuk bantu orang kampung ni. Kesian dia orang. Hari ni bina, esok runtuh. Hari ni bina, esok runtuh. Berapa kali nak bina dah. Tapi iyalah, kita tetap juga kena bina. Kalau tak, orang kampung tak boleh nak lalu. Budak-budak tak boleh nak pergi sekolah. Apa sekolah tu? Oh, kami berharap sangat, kami guru-guru dan penduduk di sini berharap sangat agar pihak berwajib dapat membantu orang-orang kampung sini untuk membina jambatan yang sementara, tapi segeralah. Tak kisah sementara selamanya ataupun sementara untuk sementara saja. Ada ni. Ada. So kita Ada. terpaksa menyeberangi sungai lah kejap lagi. Arius. Lebih kurang 1 kilometer. Jalan kaki sejauh 1 kilometer. Dari tempat parking motor hingga ke sekolah. Oh. Arung sungai macam mana arung Ini sungai? lah apa ni, pasal kelima ni yang paling mencabar sekali. Sebab lutut, kepala lutut dalam semua dalam beg. Ya. Kena arung sungai juga. Tapi macam mana? Dalam sungai tu macam mana? Adakah dia banyak buaya lah sana. Oh. Jangan disangka tiada buaya air. air yang mengalir? Ayam mengalir. Dah air dua ni. Ini dia mau pergi ambil dulu life jacket tu. Mari lepak buat kawan, lepas tu baru kita Tarik. Habis kita mari pasal. Kita orang terpaksa menyeberang sungai. Berenang kan? Kena berenang lah. Sekarang ni kita memerlukan life jacket untuk menyeberangi sungai. Tapi life jacket duduk sebelah sana. Kita minta orang sebelah sana hantar lah Menitik Bagi mata baju. ni sebab Kita Rasa menitik sungai. Allah, sedih cerita ni sebab life jacket tu tinggal kat sekolah dulu. Nasi ke? Ya, rasa saya. Oh, nasi itu kalau tidak dibawa ke sekolah, digonggong oleh anjing dan bayi. Bersedia lah berbahagi kasih sayang dengan anjing itu. Banyak buaya kawan ni. Bawa ke mana you? Jaya. Nak tok mana? Ya, jaket helmet tu dulu. Oh, tak tahu siapa nak mari ya, batu di luar. Sedih. Bila tak boleh story ni. Faham Musang ke? Jangan yang jemput saya, temu kau tu apa ya? Cikgu matak. Oh, ya ke matak. Kali dengan Inilah suasananya. Hari tu tak ada lalang. Ini lalang dah panjang. Tapi terpaksa lah. Kita kena hadap juga hari ni. Kalau tak hadap tak sampai sekolah. Gapa dia? Gapa dia ada? Perbekalan tu jangan dulu lupa lah kan. Kata biar situ lah. Boleh ingatlah saya sahabat, perbekalan tu kena ada. Yo. Untuk mengharungi sungai ada Yo. jauh 1 kilometer. 1 kilometer. Pendek dah. Nanti dulu sobat bagi tak sipel lagi ni. Jadi dulu tinggal lah. Sedih cerita ni. Abe. Abe yo. Bagi jalan jauh ni. Cepat jalan sahabat. Allahu akbar. Setara ni saya. Kita nak harungi sungai. Kata susah sama-sama. Seni. Sore-sore. Kawan sedih sore-sore. Lepas susah biarlah kawan-kawan. Kami terpaksa mengharungi sungai, menyeberangi sungai untuk ke sekolah. Kerana sekali lagi Nak tanya ni, tepi sungai pun jadi. Macam mana kanan? Tanya. Dia kata hilang semua. terpaksa menyeberangi sungai kerana jambatan yang dibina oleh orang kampung telah runtuh. So terpaksalah kita menyeberangi sungai. Apa lebih runtuh dah. Oh, kesiannya orang tua itu. Orang tua itu. Allah, dia berenang-renang. Kesian mereka. Tapi apakan daya,
Ayat rebus ni. Dah pakai ada ke apa? Tak ada. Macam ni lah Sampai bila orang kampung perlu hadap benda ni. Tapi itulah, nak buat macam mana, cakap pun tak guna. Tapi iyalah, kami sebagai guru pun agak bersimpati lah dengan diorang Macam mana budak-budak nak pergi sekolah nanti. Inilah tempat di mana tunggu teruk mereka ni. Memang teruk. Kesian mereka ya. Anak siapa mandi tu? Masa. Ni tapak asal titi yang dibina. Habis dipukul air besar. Apakan daya. So kita kena redah jugalah. Orang ya lah, orang kampung ya, menyeberangi sungai. Hey. Kek. Apa malu pula? Mana dah tadi lagi ya? Apa? Umpan apa? Macam umpan apa? Keladu tahu ke keladu? Oh, kekatu. Umpan, kat sini panggil apa? Keladu. Keladu. Kat sini panggil keladu. Keladu. Keladu sama kan kalau kita keladu kalau besar keladu. Tuan ni dah dapat dah ikan? Tak dapat lagi? Cuba lagi. Tu dalam mulut tu apa dia? Baru ni. Apa dia? Baru mancing ni nak buat kado. Oh, baru nak tu. Oh, nak mancing. Mata? Oh. Tak ya, ada nanti dia bawa. Kalau nak mata kain tu ada. Oh, dia orang guna apa ni buat mata kain ni? Tengok. Oh, ada mata tu apa tu? Yang tu? Batu. Ni Oh, batu dia. Timah. Oh, timah dia. Ingatkan buat mata kain ni. Saya bawa, saya bagi tadi. Bagi. Makcik ini minat mancing. Mancing. selalu. Okey, baguslah. Ada rumah. Inilah rutin adik Rohanizah petang-petang bila ada masa lapang dia akan datang ke sungai ni untuk mancing bersama ahli keluarga dia, bersama mak ya.
Besar tak? Dapat besar tak? Tengok. Ikan apa? Wow. Ikan apa tu panggil? Ikan? Muin. Men. Ikan men. Dia dapat ikan men tadi. Alhamdulillah dah dapat dah. Dapat ikan men. Banyak ikan yang ni. Ni mari. Ni. Pasal dia. Mana? Dia kata apa? Kita tak tahu rezeki tengah air laju macam ni pun ada je ikan ya. Tu orang kata usaha baru kita dapat rezeki. Bagus macam adik Rahniza ni, dia memang suka mancing lah. Dan tengok habuan ni apa yang dia dapat tadi. Ikan win katanya. Ikan men, sorry, ikan win pula. Ikan men. Sana pun ada lagi 2 orang makcik mancing atas batu sana. Dia tengok sekali lagi, pokok dia dapat lagi. YouTube je. Okey, tengok ikan apa dah dapat. Dia ni dah dapat lagi ikan. Ini dia. Ikan apa ni? Gagal fokus. Nampak semua. Okey. Hei, saya nak jatuh dah. Tiga tak. Kamu kan jatuh. Lagi mancing kat sini. Dia malu-malu ni. Ada lagi mancing kat sebelah. Ni nampak kaki dia, dia malu Jadi kita ambil sini je lah. Ada orang itu tengah mancing. Dia marah saya Teruskan lagi perjalanan ke sekolah. Beginilah rutin kami Apakan daya. Kami kena hadap juga benda ni. Cuma apa yang saya kesal dan kami juga turut bersimpati dengan nasib orang kampung. Kalau kita tengok tadi, diorang terpaksa mengharungi sungai, menyeberang sungai dengan macam tu je. Air yang kuat, yang dalam,
boleh membahayakan dia orang. Tapi apa kan daya, itu je jalan yang dia orang ada. Tak ada pilihan lain. Hanya itu je pilihan dia orang. Nak tak nak, dia orang terpaksa juga kena menyeberangi sungai tu dengan mengharungi air sungai yang laju tu, yang kuat tu. Kita harapkan selepas ni ada sinar lah untuk mereka. Kenapa? Macam saya cakap sebelum ni, dah 3 kali dia orang bina titi ataupun jambatan buluh tu, 3 kali kena dibadai oleh kepala air. Yang asalnya dulu jambatan gantung dan kena kepala air yang besar, so terputus. Dan dia orang tengah bina 3 kali jambatan atau titi buluh, dan 3 kali juga dibadai oleh kepala air. Perjalanan belum tamat. Perjalanan baru bermula. Tengok kaki dia kaki. Aduh. Beg berat. Berapa banyak dah barang kita simpan kat dalam semak tadi. Tinggal dekat rumah Hamid. Adios amigos.